So ini apa aku nak buat? Aku nak makan mi sedap Isa ayam penyet. Yang pedas betul-betul. Orang tak boleh buat bincang lah. Lepas tu dia punya pedas tu tak pedas mana pun. Aku rasa macam pelik juga lah rasa dia. Perisa ayam penyet tu sumpah memang tak pedas langsung. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan mi sedap Isa ayam penyet. Bisa ayam penyet tu lebih kurang mi sedap spicy je tu lah. Ayam penyet ni kalau korang tahu sambal ayam penyet yang pedas betul-betul. Korang tak boleh buat bincang lah. Ni pula dia buat pula Indomie perisa ayam penyet. Aduh Perisa ayam penyet ni risau ni kan rasa dia macam mana kan. Macam yang merah macam pedas-pedas tapi kita tak tahu lagi rasa dia macam mana. Adakah sedap adakah tak sedap kan. Adakah rasa dia biasa-biasa je. Dah dia biasa-biasa je. Apa kita try sekarang. Apa lagi korang tunggu. Aku pada tak sabar ni. Kita makan sekarang. Let's go Boleh lah kan. Colour dia boleh lah. Bismillah. Telur geng. Apa yang perisa ayam penyet tak ada rasa ayam penyet pun. Dari satu Maggi dia ni rasa Maggi dia ni yelah Maggi biasalah sedap lah kan Maggi. Perisa dia tu aku tak tahulah perisa ayam penyet mana datang kan. Dia lebih bau pada macam bau-bau limau sikit. Itulah. Lepas tu dia punya pedas tu tak pedas mana pun. Aku rasa macam pelik juga lah rasa dia. Dia aku cakap Maggi ni mi sedap ni kan. Perisa ayam penyet tu sumpah memang tak pedas langsung. Aku ingat pedas tau. Dia lebih rasa macam limau-limau macam tu kan. Betul. Kalau pedas aku dah berpeluh kan ni. Ni tak berpeluh tau. Pelik rasa dia. Dia tak boleh lawan Maggi pedas gila lah macam tu. Aku ingat kan dia sama level dengan Maggi pedas gila. Tapi tak lah. Rasa dia lain sikit. Jujur aku cakap Maggi ni kalau korang bagi dekat anak korang pun boleh makan. Serius. Sebab dia tak pedas langsung. Betul.
Cari sikit lah geng, nak habis lah. Belum tak kuat beritahu korang, korang jangan lupa follow aku punya TikTok dengan IG kat bawah. Kalau korang tak dapat cari, pergi kat bio lah, senang. Itu saja video aku untuk hari ni. Korang jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Weh, aku tak tahu cakap macam mana lah. Rasa Maggi ni macam mana kan. Rasa mie ni macam mana. Mie sedap ni. Entahlah, tak boleh terungkap pula rasa. Cakap apa lah dia rasa macam ni kan. Kau kena try sendiri lah. Nanti kau tengoklah gambar dia kan. Kau kena try sendiri. Kenyang juga makan dia. Tapi tak apalah. Next time aku rasa macam nak try Maggi pedas gila pula lah. Macam ni, korang rasa macam ni Maggi pedas gila, okey ke tak okey? Maggi pedas gila kalau 1 pack pun dah pedas dah. Ni kan pula kalau 3 pack, 2 pack kan. Tapi tak apalah. Kita jumpa di next video. Apa-apa pun korang jangan lupa support aku punya video. Jangan lupa like, jangan lupa follow, jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, okey? Apa-apa pun memang sedap.